Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat satu tutorial mengenai OS baru yang dipanggil OS X 10.10. So, apa yang kita perlu ada ialah multibis yang saya ada ialah 6.2.1, and then clone driver ialah, and then show hidden file, kemudian OS X ni kita boleh dapat di Google ada, dan saya download melalui torrent. So ni yang kita perlu ada. Satu lagi adalah USB. So kita kena format USB dulu. Cari this utility, and then format one partition. Make sure Mac OS Journal, master book of record, and then saya namakan dia USB. Right, and then click apply. Okay, done. Kemudian kita run kita punya OS X 10. Skip, then right click, show package contents, cari share support, and then install ESD DMG. So double click, skip. So file yang nampak adalah package, yang lain boleh pangkah. So kita run show hidden file untuk tengok file yang tak nampak. Show special file, and then pangkah. So kita nampak base system DMG. So kita tak boleh double click, so kita tak boleh double click. So kita buat right click, open, skip, and then dah mount. So kita boleh pangkah. So kita reinstall daripada base system. Klik reinstall. Source adalah OS base system, and destination adalah USB. Klik reinstall. Erase, and masukkan password PC anda. Estimate time lebih kurang 6 minit. Ok, dah selesai. So kita boleh pangkah je. So kita buka base system. So kita nak sure kita punya USB, kita klik enter. Tak boleh rename, maknanya adalah base system satu lagi. So klik enter, boleh kita rename kan USB, maknanya ini adalah USB kita. Alright, so double klik USB, buka besar sikit, and then system, installation, package. Ni adalah shortcut untuk original Mac. So kita pangkah, ataupun kita delete package tu. Kita pergi dekat install OS X ESD. Dekat sini ada package. So dah drag aja ke folder tadi. So sementara selesai, kita copy lagi file, masuk ke USB. Dua lagi file. Ini adalah file untuk, saya dah cuba tak copy dua file ni, tapi bila saya install, ketika setengah install dia akan corrupt file. Dia estimate 2 minit, and then keluar begitu je. So kita kena copy dua file ni masuk ke dalam USB. So sementara tunggu selesai, kita run dulu Clover kita ni. Inilah boot kita punya USB. Klik continue, change location, cari kita punya location ialah USB.
klik continue, custom, bootloader. Okay, pilih yang nombor 2. Kalau VFI nombor 2, driver 6C4. Kita pilih yang bawah sekali, and then nombor 3 dan nombor 4, nombor 2, nombor 3. Right, itu saja. Klik install. Masukkan password PC anda. Alright, dah selesai. So, kita kena ubah sedikit dia punya kod. Buka USB semula, cari EFI. Alright, EFI, Clover, copy file. Okay, saya ambil file ni daripada PC. EFI, Clover file, copy to desktop. Apa yang beza dia dengan yang ini adalah kodnya tak sama, kodnya tak cukup. So masa kita buat installation ni, kita perlu masukkan secara manual. So kita tak nak susahkan diri. Dekat sini kita perhatikan tak ada kod. So copy kod ni, copy string dan key, masukkan ke dalam ni. Oh, sorry, kita edit ini je. Kita edit ni, kita tambah dash s jarak key dash dav mod1 graphic enable. Ada setengah PC kita kena letak no, tapi saya punya PC support kepada yes. So PCI root kadang-kadang pun juga ada nombor 1. So saya punya PC ni adalah support untuk 0. So saya type 0. So kalau PC anda grafik ni untuk no, klik type no. Kalau untuk yes, type yes. So PCI pun sama. Kalau untuk 1, type 1. So untuk PC saya ni dia support untuk 0. So kita type 0. So save dulu, and then bangkah, drag je ke folder USB tadi, replace, and selesai. So bangkah, back semula, buatkan satu folder. Tak kisahlah nama apa-apa, tapi saya letakkan nama nombor 1 je supaya senang nanti nak untuk shortcut. Kemudian saya nak copy file multibis dengan Laravel version 2. Show Indian file rasanya dah tak perlu. So apa kita perlu run lagi? Kita run multibis, klik driver, pergi ke MIS, klik FFmpeg, and then right, itu saja. Pergi ke build, pilih kita punya USB, and then klik install, agree, masukkan PC anda. Alright, take time sikit, sorry. So kita punya installation package tadi pun tak selesai lagi. Ada 2 minit lagi. Okey, satu perkara lagi yang saya nak ingatkan. Saya cuba try 2-3 kali boot menggunakan DVI, tapi tak lepas. Saya try pakai DVI dengan HDMI sekaligus untuk 2 monitor, pun tak lepas. So saya cabut DVI, saya plug in HDMI, so baru boleh boot. Saya tak sure sebab apa, tapi untuk PC saya bila saya slot in HDMI baru boleh boot. Kalau tidak, dia just blank hitam. So cuba try lah.
Kalau DVI tak support mungkin HDMI. Kalau HDMI tak support mungkin DVI. Kalau tak juga cabut graphic card, pakai built-in. Ada setengah-setengah PC tak ada untuk untuk grafik built-in punya motherboard. So kena guna graphic card juga. So try salah satu. So saya dah dapat saya punya PC guna HDMI. So apabila dah after install complete semua, bila saya cucuk dua monitor baru dia support. Mungkin tak stabil lagi ke tak pastilah. Kita tunggu Tony Mac keluar lah. Alright, dah selesai. Kita pergi ke sistem. Right, system, library, extension. Mana extension? Extension, okay, extension. Type F. Copy file FMC ni. Copy. Alright, masukkan ke dalam folder 1. Ini kita guna bila kita nak boot second time. Paste. Alright. Okay, pangkah dah semua dah selesai. Base system dah ada. Folder number 1 dah ada. Alright. Dekat sistem pun ada. So tak ada apa-apa lagi. So kita boleh restart PC kita and mula. So after restart kita perlu tekan adalah F12. Alright, kita pilih kita punya USB. So ini saya punya USB, saya klik enter. And then kita dah masuk pada bootloader. So ini dah saya punya, ini saya punya USB. So saya nak check dia punya command. So -s. Okay, alright, tune. So kita pilih kita punya USB. Just klik enter. Right, kita tengok dia boleh boot. Tujuan saya letak -s itu adalah apabila dia sangkut dekat apa-apa cache, kita boleh escape ataupun kita boleh exit daripada dia. So ni kita nampak satu untuk Bluetooth. Dia akan keluar sekejap lagi. Ada setengahnya okay. Tapi saya punya PC ni dia akan sangkut dekat Bluetooth. So apabila ada keluar Bluetooth, okay, Bluetooth controller. So apa saya perlu buat, saya tak perlu delete dekat folder extension. So kita escape dari sini. Type exit and then klik enter. Alright. Oh my god, sangkut dekat sini. So apa yang tak boleh? So kita try restart sekali lagi. So pilih kita punya USB, right, enter. Alright, saya nak ubah sedikit command dekat sini. Just right down ke bawah, enter. So saya nak delete file PCI root ID. Enable yes, right, enter semula, tekan escape. Cari kita punya USB. Where is my USB? Alright, ni kita punya, bukan. Alright, ni USB saya. Saya klik enter. Okay, dia akan sangkut dekat Bluetooth tadi. So kita tunggu dia keluar dulu.
Alright, dah keluar kita punya Bluetooth. So kita type exit. Alright, enter. So kita tengok kita boleh boot ke installation ataupun tidak. Flag and error. Okay, dah masuk. So kita kena format dulu kita punya disk. Disk utility. So ni saya punya hard disk. Alright, erase. Sebelum ni saya ada juga try 2-3 kali buat. Partition ni saya jadikan dia 2-3, partition ketiga keempat macam tu lah, tapi tak berjaya. So bila saya format, saya buat jadikan satu aja, baru berjaya. Saya tak pasti sebab apa, tapi ini yang saya dah try explore. So jadikan satu partition baru boleh. So saya erase dulu saya punya Mac HDD ni, erase. Alright, close. Kita klik continue, agree. Custom tak ada apa-apa lah, sebab dua benda ni memang wajib. So kita cari kita punya disk, just klik continue. So estimate time ni lebih kurang 6 minit. Kalau dulu MacFresh lebih kurang 21 minit. Kalau yang dulu lagi lambat. Tapi yang ni pendek sikit mungkin. DP1 ataupun Develop 1 tak complete lagi, kita tak tahu lah. Tapi baru apa estimate time dia pendek sikit lah, 16 minit. Kemungkinan tak complete ke tak tahulah. Kita tunggu yang real punya keluar nanti. So masa ni kalau nak pergi kena ukuk ke nak minum ke boleh dulu. Ok, after dah siap, kita pergi ke utility, kita pergi ke terminal supaya ni nak senangkan kerja kita. Kalau tidak nak tunggu restart balik, nak masuk lambat. Ok, shortcut dia adalah CP jarak dash an huruf besar jarak slash v huruf besar volume lums slash USB slash nombor 1 slash file fix smc.kex tanda seruan tutup balik slash volume slash bergantung kepada anda letak. So saya punya kita punya disk tadi nama dia Mac HDD huruf besar slash, baru kita masuk ke sistem slash library slash extension. Right, dah settle. So apa kita kena buat, kita just angkat quick terminal and then kita restart. Quick terminal and then kita restart. Automatically restart 2 second, 1 second and restart. So after restart tadi kita
boot macam tadi juga. Kita guna F12 untuk boot, and then pilih USB sebab kita punya hard disk belum ada direction lagi ataupun ada boot lagi. Ok, after restart kita pilih kita punya USB, enter, and then ada boot. So kita kena ubah sedikit coding, pilih dekat option, enter. Alright, dekat sini kita perlu ubahkan dia jadi enter, enter. Kita buang S, kita letak V. Alright. Okay, yang lain-lain betul. Enter semula, tekan escape, cari kita punya Mac, dan klik enter. Kita tengok kat mana dia sangkut. Installation clean, so subfile yang dia. Okay, nampak kita hampir berjaya masuk ke boot. Waiting for the mouse. More light. Okay, dia tengah boot. Kita tengok black screen. Okay, cantik. So bila saya tengok screen putih, saya tahu dah boleh masuk. Right, kita from Malaysia, kita pilih Malaysia, just klik continue, continue. Ni saya punya wifi. Just klik continue. Don't transfer, don't sign in, skip, agree, requirement no, password. Kebetulan musim bola dia keluar ikon bola, so ok lah, just klik continue. Right, kita punya installation untuk 10.10 done. So kita tinggal lagi untuk boot je. Ok, kita dah restart sistem sikit. System about system. Ok, dah kita restart tadi. So kita try check kita punya about this Mac 10.10. So display dia full resolution, storage, memori saya adalah 8888. So tak perlu tengok ni. So kita tengok kita punya yang kita install tadi, internet masuk ataupun tidak. Ok, dah masuk. So kita punya audio, ok, tune, and then kita try kita punya internet. Ok, so far so good, tak ada masalah. Alright, ok, thanks for watching dan terima kasih kerana menonton video tutorial version bahasa Melayu ni. Kita jumpa lagi di lain episod. Right, ciao.